Sampai bila durian ni nak dijual tepi jalan? So itu adalah cabaran bagi saya yang mana cuba ketengahkan, naikkan level durian ke taraf banglo. Okey, nama saya Kamarul Zaman. Saya berasal daripada Kuala Lumpur. Background saya belajar daripada Universiti Al-Azhar dalam law, Islamic law. And then saya berkecimpung dalam perniagaan daripada bapa saya. Dia memang buat perniagaan. Daripada situ saya melebarkan sayap saya dalam bidang perniagaan durian. Disebabkan saya hantu durian, saya explore sendiri, and then sebab dia ada challenge adalah macam mana nak dapat durian yang quality, macam mana nak dapat durian yang best. So dekat situlah pergi Kelantan, pergi Terengganu, pergi Pahang, pergi Johor, and then lepas tu tiba-tiba lockdown kan. So bila kat rumah tu kita dah kenal toke-toke, and then kerajaan pula bagi pelepasan kan. Dan kita dapat pelepasan, kita pergi jalan-jalan, orang lain kat rumah kan. And then dari situ kita buat daripada rumah using online platform, and then kita cuba jual online. 2017. Bermulanya daripada 2017 tu disebabkan saya suka challenge business. Saya suka business dan saya ada masa pada waktu itu. And then saya cuba explore bidang-bidang apa yang boleh saya ceburi. Dan saya sangat suka durian, jadi hantu durian. And then dekat situlah hati saya terpaut pada durian. Sejarahnya, pengalaman yang paling pahit adalah PKP lah. PKP tu mana kita tak boleh keluar kan. Macam mana ni durian kita ada stok. Kita dah ada stok durian, macam mana kita nak jual durian tu. Daripada situlah kita start garu kepala, kawan ajar, tanya-tanya orang, cuba sikit. Ya, it's a challenge lah. Daripada fizikal, daripada kedai biasa tepi jalan nak keluar ke bidang online tu, it's not easy. Yang lebih cabar adalah cakap time live. Bukan semua orang boleh cakap time live. Saya memang saya pun tak suka dan saya pun malu cakap. Saya terpaksa belajar macam mana nak cakap, ambil kursus, tengok cermin macam mana nak cakap kan dalam live. Start menaikkan online time PKP 2019 sampai sekarang. Daripada tempat lain pun ada juga, daripada regular customer kita, and then lepas tu corporate event pun ada juga. Disebabkan TikTok buat masa sekarang ramai yang melanggani TikTok dan pengguna dia ramai, and then orang start follow kita pun ramai juga dekat TikTok sebab audience dia ramai. Jadi kita cuba nak capture audience yang ada dalam TikTok. Okey, disebabkan kita ada beg kuning. So TikTok ada beg kuning. So beg kuning is a good solution untuk diorang dapatkan durian tanpa keluar rumah. Dan bakalan saja dalam masa 1 ke 3 jam durian akan sampai dekat rumah. Ramai orang tanya, Perak, orang Melaka, walaupun dekat Negeri Sembilan kat Nilai kan dekat-dekat dah border tu kan, kita tak dapat cover sebab kita punya delivery tu tak cover area sana, cover KL dengan Selangor je. Dari segi durian ni dia sangat fragile, dia sangat cepat masam. Jadi kami kena jaga kualiti, yang mana kami kena pastikan bokak durian dan sampai dekat customer dalam masa 1 ke 3 jam. Jadi sebabkan itu kami memang jaga premium kualiti kami. Disebabkan itu kami belum lagi melebarkan sayap ke mana-mana, dan memang kami akan kekalkan kualiti premium kami. Kebersediaan, memang kadang-kadang kita tak sedia pun. So kebiasaannya saya akan post, lepas tu saya akan bagi tu tim saya. Okay, saya ada post something baru, something yang tak pernah dibuat oleh orang, jadi guys standby je. Okey, tak ada masalah sebab kami dah ready tim kami yang strong dari segi transportation, dari segi stock, dari segi pembuka buah, dari segi admin, kita dah ready untuk sebarang kejutan. Disebabkan dulu ada Tun Mahathir, tak silap saya, dia bagi satu interview pasal durian. Dia kata sampai bila durian ni nak dijual tepi jalan. So itu adalah cabaran bagi saya, yang mana cuba ketengahkan, naikkan level durian ke taraf banglo. Saya combinekan 3 elemen, iaitu online, offline dan juga corporate event. Jadi banglo durian ni memang saya reka untuk buat live, online, and then lepas tu untuk offline, orang nak datang makan, lepak tengah hari, petang, malam, dan untuk corporate event sampai 150 orang pun boleh juga. So disebabkan tu saya pilih banglo, disebabkan space dia yang besar dan dia ada ruang parking yang banyak, dan cukup untuk 3 kategori ni. Fizikal dengan online sama saja. Fizikal kita jumpa customer, dekat live pun kita jumpa customer juga.
Kedua-duanya sama. Yang penting adalah kita jaga kita punya relationship dengan customer, jaga quality, dan dekat online kita kena handle delivery. Selalu bercita-cita tinggi, jangan stop untuk bermimpi, kerana bermimpi itu adalah percuma. Tetapi yang penting adalah kita perlu bersedia dan dapatkan peluang-peluang. Kalau peluang tu berada di depan mata, kita kena catch terus dan kita terus nyatakan apa mimpi-mimpi kita. Okey, untuk Pak Ali, kita akan cari online platform yang lain dan kita akan mengekalkan selling online. Disebabkan dengan online kita dapat reach more customer, more audience, more eyes. Lebih banyak mata memandang, lagi best. Lebih banyak mata memandang, lagi ramai peluang orang nak membeli durian. Pak Ali akan melebarkan sayap. Kita akan buka second outlet, third outlet. Konsep yang sama, online, offline dan juga corporate event. Dan kita akan cuba perkenalkan menu-menu baru. Contoh macam waffle durian, coklat durian ke, produk-produk berasaskan durian. Masih di dalam Limbah Kelang, KL dan Selangor. Okey, nak makan pelbagai jenis durian dalam satu masa, daripada warna putih, kuning, merah, oren, hanya di Pak Ali. Premium quality, Banglo Durian Pak Ali, ataupun nak delivery ke seluruh KL dengan Selangor pun boleh juga. Check out Pak Ali Durian.